Kaki dia buta. Kaki dia buta. Ya, ya, ya. Mana? Yang putih tu apa? Anak tu. Hai, asal tu apa? Tahu mami ambil apa tu? Room tour Dekat Bali Presiden Melaka. Bali Resident. Presiden Melaka. Okey, jom. So ni unit yang kita ambil dekat Bali Resident. Assalamualaikum. So once kita masuk je dekat homestay yang kita ambil ni, so dia memang dah dilengkapi dah lah dengan kitchen. Okey, ada peti ais. Okey, ada oven, microwave. Okey, so dia ada juga. Okey, dia ada juga meja. Okey, set meja. So ni basic needs lah yang ada kat sini lah. Okey, dan juga yang bestnya kat sini ada dryer, guys. So kalau nak basuh baju, boleh basuh baju kat sini. Dia ada dryer. So ni dekat dalam toilet dia, dekat kawasan toilet dia. Okey, so kat kamar dia, kamar mandi dia. Okey, ada shower. Okey. Right. So jom. Okey, untuk unit yang kita ambil ni, okey, dia ada katil king dan juga katil single lah. So untuk king, tapi single pun yang agak besar lah. Single king actually. Hai. Okey. So dia ada balkoni. So balkoni dia, so view dia kita boleh nampak sea view. Okey, kita boleh nampak sea view, pemandangan laut Melaka. Kita nak tip dulu ke nak pergi tu dulu? Jom masuk dalam balik. Masuk dalam balik. Okey, jom ni katil. Katil single, tapi katil single pun, okey, katil single pun bayangkan. Okey, tidur. Buka. Nampak pemandangan. Okey, pemandangan sea view. Nampak? Pemandangan sea view. Yang putih tu apa? Siut. Itu dia buat macam igloo punya tu. Okey, so kita nak tengok katil king Kita nak tengok katil king. Okey, so kat sini juga dia ada sofa Dia ada sofa. Okey, dia ada sofa dan juga dia ada, nampak? Kalau nak pasang movie ke apa, guys, boleh, guys. Dia ada projector. Dia ada projector. Tapi kat sini tak ada kipas. Dia projectkan kat sini. Kan kita buka aircon. Dia akan projectkan dekat sini. Sini. Panas. Tolong angkat baju. Kat sini. Dia akan projectkan kat sini. Okey, so ni katil king ni lah. Dan juga dia ada space lah. Dia ada space untuk kita letak barang lah. Okey. Dan juga macam biasa lah. Okey, ni view kita. So ni, so kalau kita pasang projector, so kita boleh layan movie lah dekat kawasan dinding tu. So ni projector. Cuba tengok. Abang. Tengok ni bang. Dia ada projector, dia akan pasangkan Bila? sampai ke sana. Dan juga kat sini dia ada wifi lah. Dia ada wifi juga kat sini. Kita boleh tengok. So ni yang kita dapat dalam 200. Kalau kita bawa family dalam 5 orang, bolehlah sesuai lah, 4-5 orang. Sesuai lah dekat sini. So view dia, kita nampak kat sini. Kalau sudah tangan nak cuba tengok depan. Ni ada sofa. Boleh relax, santai kat sini. Okay, so puas hati tak? Puas sikit. Best tak? Of course best. Okay. Right, so terima kasih. Bersama jangan lupa like, share,
komen, dan subscribe. Bye-bye. Jumpa kita Di video yang akan datang. Bye. Nasi bawa kain. Kain busuk.